Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat masih lagi ayat ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalal ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalata أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayat, petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, tidak memberi keuntungan, tidak mendatangkan keuntungan perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapat petunjuk. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaat, apabila api itu menyalakan menyuluh ma haulahu, sekitarnya, maka Allah zahaballahu binurihim, Allah telah menghilangkan cahaya mereka dan Allah membiarkan mereka wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Sekarang ini Balaghah dia menguraikan tentang kenapa digunakan mana ya? Kan ni. Tasbih. Ni kan. Ini kira habislah kan. Yang kelima, al-khamis. Iaitu kita tengok sini penggunaan dhamir yang berbeza. Sepatutnya dhamir ni kita kena muafakah, kena adanya keselarasan dari segi dhamir. Kalau jamak mesti kena jamak kan. Sebab contoh sini kita ambil masaluhum, perumpamaan mereka, tiba-tiba dia beralih kepada alladhi, ini seorang je, huwa, ini orang. Sepatutnya masaluhum kamasali alladzina, sini alladzina istauqadu, istauqadu, barulah ada ni kan. Perumpamaan mereka seperti seorang saja. Patutnya sepaham mereka seperti mereka yang nara. So kenapa berpindahnya dhamir daripada jamak kepada singular tadi? Dihuraikan dalam sini. Ini dia panggil mukhalafah lah. Sepatutnya hum, sepatutnya guna hum, ini hum guna huwa. So ini mukhalafah. Ada percanggahan. Al mukhalafatu antara dua dhamir. Pun ada kesenian juga. Ada kesenian juga. Ad-dhamir raini. Ada percanggahan di situ dalam penggunaan dhamir, pronouns. Jadi dia kata dalam teks tu telah menggunakan, atau Allah telah menggunakan, qad wahhada, Al-Quran telah menggunakan ataupun Allah menggunakan, telah menggunakan satu ya, wahhada, telah mentauhidkan, telah mensingularkan ad-dhamira pada istauqada, pada fi'il istauqada, dan juga wa haulahu kan. Mana tadi? Istauqada nara, dan juga ma haulahu kan, wa haulahu, nazaran, kerana mempertimbangkan, kerana melihat, melihat. Ni maf'ul apa ni? Maf'ul apa? Maf'ul kerana tu, kerana. Maf'ul kalau tak faham bahasa Arab, tulis bahasa Melayu. Maf'ul kerana.
Maf'ul li ajlihi. Kita baca bagi atas ni kerana dia maf'ul kerana. Maf'ul kerana-mu. Sedap lagi. Nazaran kerana melihat kepada ila sudut lafaz janibil lafzi. Sudut lafaz ni dia anggap macam, dia kata seolah-olah macam orang munafik ni perkataan mereka sama aja, perbuatan mereka pun sama aja. So sama ni dia anggap sebagai satu aja, sebagai satu aja. Sebab tu digunakan wahid. Sebab tu reason dia kenapa kita gunakan satu. Kenapa kita gunakan satu? Kerana orang munafik, dia kata li'anna, kerana orang munafik, li'anna al-munafikina semua mereka kul apa? Baca bagi apa ni? Kulluhum. Kul ni apa ni? Huruf apa ni? Kalimah apa? Ta'kid kan? Betul tak? Kul ni ta'kid betul? So ta'kid kena ikut yang dia ta'kidkan lah. So dia ta'kidkan munafik. Munafik ni nasab jar. Rafa'. Nasab. So sini pun kullah. Li'anna al-munafiqina kullahum, all of them. Jangan dia jamak. Kalau dia kul ni mudhafu ilaih dia jamak, kita temu all of. Kalau lepas kul singular, every. Oh putih tiap-tiap. Selepas kul singular mufrad, every. Selepas kul jamak, all, semua. Campur. Ni untuk mata biru, ni mata kokoh. Kullahum ala qaulin wahidin. Kerana orang munafik ni semuanya berada di atas satu kata-kata saja. Qaulin wahidin. Semua menipu belaka, kan? Dan perbuatan pun perbuatan satu je. Perangai pun sama juga. Fi'lin ala fi'lin wahidin. Baik. Kemudian dia pindah kepada binurihim. Tiba-tiba saja sini tengok. Sini singular dia gunakan. Tiba-tiba dia mari pula guna hum pula untuk munafik tadi. Sini munafik dia guna singular huwa. Sekarang ni munafik dia kembali balik guna hum. Sepatutnya ma'aul zahaballahu binurihi wa tarakihim wa tarakahum. Wa tarakahu. Sebab sini refer masih lagi kepada alladhi ni kan. Pada alladhi ni yang orang seorangnya. Tapi dia kembali balik. Ini refer kepada makna. Yang ni kepada lafaz. Sajalah dia nak main. So amma adapun kan makan nasi, nasi macam kita kunduri tadi kan, semalam kan. Kan ada nasi arak, apa dah ada roti arak. Kemudian ada apa tadi? Sekali lagi. Pulut kuning. Kemudian ada kek. Ini pelbagai. Siapa tak mari rugi. Wa amma ri'ayah. Adapun mempertimbangkan wa amma ri'ayatu janib sudut mudhaf ilaih. Syekh tak ada kitab. Ada. Janibil makna, dari sudut makna. Kalau kita pertimbangkan dari sudut makna, ini pada ayat mana tu? Pada perkataan binurihim wa tarakahu. Fa maka
disebabkan oleh faliqauli, kerana qaum keadaannya, ataupun faliqau ni kerana tak payah sebut kaum kana ni bahasa Melayu tak payah terjemah. Kana ke dia sama ada mati ke mudhari' dia ke yakunu ke apa tu dia punya masdar ke kan, sebab kita tak guna bahasa Melayu kita, Arab yang guna dah. Faliqau ni kerana makam, kita terus kerana kedudukannya kan. Faliqaunil maqam mudhaf ilaih, kerana makam di sini, kedudukan di sini. Ayat ni nak cerita tentang apa bawah ni? Nak menghuduhkan, nak menghina kan. Faliqauni maqami taka. Siapa boleh baca 10 sen? Takbih nak baca bagi apa? Takbihu, takbiha, takbihi. 3. Takbihan. Reason? Khabar kepada? Kana. Ada objection? Tak ada. Mariam? Ustazah? Mendengar Ustazah? Nak ijtihad ke baru ke? Ya ukhta Sona, terserah. Al-Haji? Khairan? Dhammah reason dia? Yalah takbih tapi why? Why itu kena ada sama dengan mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il kan? Kalau baca bahagian atas tu. Bahagian hadapan. Mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il. Yang mana satu? Kalau baca bahagian hadapan. Anta, Syekh? Nasab. 5 ada? Khabar kana. Isi kana. Okay. So yang betulnya ialah bahagian atas lah. Sini. Ingat kalau ada kana apa, kalau ada kana walau apa macam mana sekalipun dia bentuk masdar ke apa ke, dia mesti ada isim, mesti ada khabar. Dan dia phrase tu, dalam phrase tu ada mubtada khabar. Terutama sekali bila dia mudhaf ilaih. Ni kan dia mudhaf ni kan. So mudhaf ni dia jadi isim dia dah. Isim kana dah. Ini khabar dia. Ini dalam pelajaran apa? Bila masdar beramal. Kan? Bila apa tu? Isim-isim yang beramal kan? Isim-isim yang beramal, isim fa'il, isim maf'ul dan masdar. Sifat musyabbahah. Ini beramal. Tak ada ini isim kana lah. Ini apa tu? Bukan isim kana lah. Ini dah khabar kana. Ini isim kana. Ini khabar dah. Iyalah marfu' tapi asalnya dari segi maknanya maknanya ialah maknanya dia adalah khabar, dianya adalah isim kana. Dari segi lafaznya dia adalah mudhafu ilaih. So kalau kita kata beramal dari segi makna. Beramal tu maknanya kalau kita ketukar dia fali an yakuna, baru jadilah. So fali an yakuna al-maqamu takbihan kan. Sama aja fali an yakuna, bukan an campur yakuna jadi yakunu kaum. An yakuna ni bukan masdar muawwal. Dah buatlah kaum. Samje? Faliqaunil maqami takbiha. Ni mudhaf ilaih kan. Kadang tak ada mudhaf ilaih takbihan je kan.
Isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, masdar. So maknanya dia boleh berfungsi sebagai fi'il. Tapi ada syarat-syarat dia lah kan. Syarat dia. Powerful. Boleh jadi macam-macam. Kalau bahasa lain tu dia just masdar je lah kan. Dia tak ada kerja lain lah. Atas? Ni? Dia punya an yakuna. Fali'an yakuna maqamu takbihan lah. Takbihal ahwal. Maqamu. Dia kalau kitab-kitab macam Turas ni dia banyak ayat-ayat macam ni. Dia yang masdar-masdar beramal. Dia nak ringkaskan. bukan lebih tepat. Boleh lah tepat, ringkas, tepat. Kalau bahasa moden kan dia nak panjang-panjang kan. Ayatnya panjang. Takbihal ahwal. Tukar warna dah. Ahwalihim. Untuk pada kedudukan ni adalah kedudukan untuk menghina keadaan mereka. Dan juga faliqaunil maqami maqam apa ni? Bayan lah kan? Wa bayani zatihi. Ni atas mana agak-agak? Faliqaunil maqam bayana lah kan? Ini satu kan? Ini dua. Maqam di sini adalah untuk menerangkan zat mereka. Zatihim. Mana ciri-ciri? Ini ciri menerangkan menghina keadaan mereka dan menerangkan sifat mereka lah. Sifat ni hanya diri mereka yang asal, intipati mereka tu apa mereka ni. Dan menerangkan wabayana dalalihim kan? Dalalihim lah. Wabayana zatihim wabayana dalalihim. Jadi kalau keadaan macam ni sesuainya macam seorang-seorang lah kena kan? Seorang-seorang kena. So all of them lah. Jadi fa isbatu hukum. Jadi kita nak sabitkan hukum tentang mereka ni, apa-apa kita nak kait dengan mereka, apa-apa kita nak kata tentang mereka, macam bini Urihin ni kita nak katalah yang Allah telah membuang cahaya daripada mereka. Allah telah mengelakkan mereka daripada meninggalkan mereka begitu. Ini kita panggil hukum lah kan? Nak menyabitkan hukum kepada mereka. Sabit ni kepada setiap likulli fardin. Ini every lah. Likulli kan? Every one of them minhu. Fa isbatul hukm likulli fardin minhu waqi'. Ini khabar lah. Khabar kepada isbat ni. Ini mubtada'.
maka terjadilah penyabitan hukum ke atas setiap kepada mereka. Ada bagi setiap individu di kalangan mereka. Isbat hukum ni sabit. Isbat hukum ni sabit bagi setiap individu di kalangan mereka. Kalau kalam manusia, mana boleh orang nak kaji macam ni? Kalau Quran tu bukan kalam manusia kan? Tak boleh nak kaji ni, kenapa gini, kenapa bawa atas, kenapa bawa bawah kan? Kalau Bukhari buat tu pun pening dah. Okay, yang ke seterusnya, number as-sadis. Yang keenam, mura'atun nazir. Mura'at, ini lafaz apa ni agak-agak? Masdar, isim, isim fa'il, isim maf'ul, mura'at. Tengok dia tu, dia lawa ni, comel. Takkan tak kenal ni siapa si dia ni. Masdar. Daripada nombor berapa? Nombor 3. So ra'a, yura'i, mura'at. Riayat macam ni tadi. So ra'a, yura'i, mura'atan wa riayatan. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan wa fi'alan. Satu tadi, riayah tadi, guna ni pula. Mura'ah. Masdar. So, mempertimbangkan similarity. Nazir. Kesamaan. An-nazir. Mura'atu an-nazir. So, ni dalam balaghah. Dalam ilmu, ilmu bayan tak silap ya. Pertimbangan kesamaan. So ni dalam ilmu balaghah ni, dalam ilmu apa yang kita ada gitu. Ilmu balaghah kita ada balaghah, ma'ani, bayan, badi'. So badi' ni bagi dua. Badi' ni mekak kan? So mekak dari segi lafaz, mekak dari segi makna. So lafzi, maknawi, badi'. So ini masuk dalam maknawi. Dalam maknawi, cuba kita tengok dalam Durusul Balaghah. Ilmu badi'. So ilmu badi'. Tafadhal ya Syekh. Nahnu nantaziruk. Intazarna tawilan. Okey, muhassinat maknawiyah. Maknanya kita jadikan ayat tu jadi kita tambah kecantikan dia. Dari segi makna dengan cara tauriyah, ada 9 saja. Dengan cara ibham, dengan cara taujih, dengan cara tibak, dengan cara tadbij, idmaj, dengan cara ni idmaj pun ni istitba', kemudian mura'atun nazir. Mura'atun nazir. Nombor 9. Ada lagi istikhdam 10. Ada lagi tak? Ada lagi istitrad. Ada lagi tak? Iftinan. Ada lagi al-jama'. Ada lagi at-tafriq.
Ada lagi taksim, ada lagi at-tay wan nashar ataupun al-lafun nashar al-murattab yang semalam anda sebut semalam kan, lafun nashar murattab. Ada yang disebut at-tay wan nashar, lafun nashar al-murattab. Irsalul masal, lagi al-mubalaghah, lagi al-mughayarah, lagi ta'kid madah, ta'kid zam, lagi tajrid, lagi husnul ta'lil, lagi i'tilaful lafaz, lagi bila ni antaranya 24 antara yang disebut kan, mungkin ada lagi. So maknanya kena tahu, just tahu istilah ni sebab kena lalu sekali. Kalau tidak kita tak tahu mura'atun nazir, tak nampaklah dia punya ni. So nahu kena lalu sikit, sarah kena lalu istilah dia sikit, balaghah kena lalu istilah dia sikit. So, mura'atun nazir duduk nombor 9. Mana tadi nombor 9? Nantilah saya rekod al-balaghah dalam durusul balaghah ni dalam 3 tahun lagi kot. So mura'atun nazir hiya jam'u amrin wa ma yunasibu la bitada'. Ialah kita mengumpulkan banyak perkara. Satu perkara ni mana sifat-sifat yang kita nak nyatakan lah dalam ayat tu. Satu perkara wa ma yunasibu, dan kita kait dengan perkara yang sesuai tadi, kita kata nazir tadi. An-nazir tadi kan. Mana kalau sebut benda ni sebut. La bitadad. Ada juga sebut dua perkara tapi dia ada sifat tadad, sifat berlawanan. Sifat berlawanan dia tak nak sini. Kalau sifat berlawanan dia masuk bab lain, bab tibak. Yang saya sebut tadi tibak tadi kan. Tibak dia ada sifat lawan. Yang ni tak ada lawan, dia walaupun nampak lawan tapi tak. Dia tu masih lagi similar lagi. Masih sama. Macam tadi ni sebut nur dengan cahaya. Daw. Binurihim kadaw. Adha'at ma haulahu. Tu cahaya juga. Api kan. Kemudian sebut daw. Binurihim, sebut nur. Ada sama kan? Daw dengan nur. Masuk dengan mura'atun nazir. Siapa habis balaghah? Durusul balaghah di kanan kita gitu. Ada sikit tak? Habis 1 to Z. Oh, insya-Allah. Khatam. Kitab ni kita ajar sebenarnya hari tu di UM hari tu. Durusul balaghah. Ada 2-3 orang je ikut. Habis dah. Siri kedua tak tahu bila nak buat. Siri kedua ni rekod dah. Tak tahu. Video dah. Semua dia daripada awal sampai akhir. Baca gitu-gitu je sambil minum chai, minum lepok-lepok gitu. Dia waktu mengantuk aku. Sebab kita minum apa semua kan tak rekod. Tak serius lah. Sebab dia ni teruk sangat dia punya pengajian, so kita santai je. Dia menarik tu bila dia mengaji ni. Kalau dia mengaji dia saja mesti nak lari. Kalau kita belajar dia saja tak nampak tertebiknya. Kan? Contoh syair ni lari ya. Kalau dia tertebik macam ngaji Quran apa sebut dia tak, orang sedap lah kan. Bos nak ngaji semula jangan main-main ngaji semula. Tak nak. Sebab dia istilah macam kan. Itulah mula-mula dekat 3 orang, lepas tu 4 orang. Macam nahwu juga, kalau kita belajar kitab nahwu saja boring lah bila nak habis. Illa. Tapi bila kita belajar macam i'rab ni berasa seronok lah. Dia ada kaitan tu. Baru kita faham apa benda. Okey, mura'atun nazir dianya ialah satu skill, satu fan, satu ilmu. Wa fannun dikenal yu'rafu majhul di kalangan ulama balaghah di sisi ini zaraf inda
So zarah mestilah mudhaf ilaih kan. Inda ulama'i al-balaghati, ulama balaghah. So nama lain bagi mura'atun nazir ni ialah at-tanasu. So dikenal dengan tanasu, bit tanasu. Juga dikenal dengan nama iktilaf. Wal iktilaf. Iktilaf pun mana sama juga, tanasu, similar, sama. Wali tilafi. Ada lagi, dia sebut dua aja, tawafuk. Tawafuk. Ada lagi, muakha. Mim waw. Muakha. Hamzah, muakha. Okey. Wa hadduhu, apa makna had? Banyak kali dah mari ni had. Ada seorang profesor dulu di Universiti Melayu, nama dia, ada nama dia Had belakang apa? Awang Hak Saleh. Awang almarhum. Awang Hak Saleh. John Lee. Oh. Itu memang kerja student lah dia. So had, kalau kitab-kitab biasanya kitab-kitab ta'rif ni, kitab ta'rif, kalau nak ta'rif apa-apa dia guna sama ada perkataan ta'rifun ataupun haddun. Ta'rif. Haddun. Ta'rif ni sama dengan had. So ta'rifnya wa hadduhu, seorang yang nak bercakap tu dia mengumpulkan, an yajma'a al-mutakallimu, dikumpulkan antara baina amrin. Amrin ni benda yang dia nak bercakap lah ya. Macam sini nak bercakap tentang cahaya, daw, nur. Amrin. Bercakap tentang cahaya dan juga perkara yang ada mengena dengan cahaya. Daw ada kena dengan daw, ini nur. So wama yunasibu, ada kena mengena yang similar dengan, kata di sini kita perkataan daw kita letak sini kita letak perkataan nur. Dia sebut satu perkara dan dia ada, lepas tu dia kait sekali benda yang perkara yang sama dengan kalimah yang digunakan. So, baina amri wama yunasibuhu, dia kumpulkan, mana dia letakkan sekali di satu ayat. Ma yunasibu. Dengan syarat tadi. Syarat yang saya sebut tadi tak ada kan dalam tarikh kita. Jangan ada tadad. Kalau ada tadad dia masuk dia masuk tibak pula kan. Lagi dah tak ada. Kau surat berapa lah tadi? Apalah. So ma'a ilgha, dengan mengilghakan. Apa makna ilgha? Buang, hilangkan. Dengan ilgha ataupun terjemahan kita dengan tidak menyebut, zikri, tidak menyebut, dengan membuang sebutan, dengan tidak mempedulikan tadadi. Jangan ada tadad, supaya terkeluarnya apa tu, litakhruja, supaya keluarnya mutabaqah. Tadak ni apa? Pertentangan, perlawanan.
Perlawanan ni gusti pula. Pertentangan lah. Percanggahan. Percanggahan segi makna. Macam tidur lawan dia bangun. Opposite. Hitam lawan dia putih. Itu panggil tadak lah. Qiyam, duduk lawan dia bangun. Itu tadak. Antonym. Antonym. Litakhruja al-mutabaqah. Supaya terkeluar satu lagi selain daripada mura'atun nazir yang kita sebut 23 tu kan. Salah satunya ada lagi mutabaqah adanya. Mutabaqah nama yang satu, nama dia yang satu lagi tibak. Tibaku. Tadi dia guna tibak tadi. Tibak. Tabaqa yutabiku mutabaqatan wa tibakan. Masdar sama je kan. Sama lah. Mutabaqah dengan tibak. Same meaning. Ada setengah guna mutabaqah, ada guna setengah tibak. Fi'alun wa mufa'ala. Mufa'alatun dengan fi'alun. Jadi sini mu'arra'atun nazir di sini hiya wa hiya, ini mura'atun nazir. Huna hiya is dalam sebutan daw fi zikri dawi dan nuri. Mananya? Tengok ayat tadi. Mana daw? Adha'at. Dalam adha'at ni ada perkataan daw lah kan dalam perut dia. Daw'un. So sini guna nur, cahaya. Sepatutnya dia telah menyalakan daw. Maka Allah pun menghilangkan daw. Menghilangkan daudnya, daud mereka. Tapi Allah guna nur. Sini ganti kepada daud. Tapi ada hubungan daud dengan nur, tak benda yang tak boleh dipisahkan. Bila adanya cahaya maka adanya nur. Kan? Matahari memancarkan daud. Maka terhasilnya cahaya bulan nur. Bulan nur guna. Pantulan tu, nur. Siapa baca yang saya tulis tu? Dalam blog tu kan? Beza antara ni kan, nur. Yang pada bulan. Kita tulis tu ada faedah juga tu. Apakah rahsia Allah menggunakan daud sini dengan nur? Mura'atun nazir. Dia pertimbangkan dua. Wasirru rahsianya ialah fi zikrin nur, dalam menyebut nur, ma'a an-nasiyaka, sedangkan siyak ayat tu bukan untuk siyak ni. An-nasiyak, bahawa siyak konteks ayat siyaqa konteks ayat tu yaqtadi, menuntut supaya perlu sebut ayyakula, sepatut sebut bidawihim dengan, kerana itu lawan kepada muqabila adha'at. Kenapa baca muqabilah? Opposite tu adha'at. Ini isi makan. Zarah makan. Mengadap, bertentangan dengan adha'at. Ini khabar ya, khabar kepada wasirru. Khabar. Wasirru huwa anna ad-daw'a, rahsianya ialah
anna ad-daw'a, cahaya yang digunakan ad-da'at ni daw' lah, cahaya yang digunakan tu fihi, padanya ada dalalatum, ada isyarat ziyadah. Mana alamat ziyadah dia kata sini. Dia kata dalam perkataan ad-da'at ni ada ziyadah. Ada tambahan dia kata. Ada perkataan tambah. Ada unsur-unsur tambah. Maknanya mereka menyala sungguh-sungguh lah. Mereka menyalakan sungguh-sungguh, jadi api tu ada. Bagaimana perkataan ziyadah tu? Dia tambah perkataan ziyadah. Ting-ting, soalan. Bagaimana dia ambil perkataan ziyadah? Daripada perkataan ni, ad-da'at ni. Cakaplah tak tahu. Lambat saya nunggu. Boleh share? Tak ada jumpa oleh kitab Nahwu? Ada, cuma tak tahu apa ustaz maksud ustaz ni, apa dia maksudnya. Kalau anda kata, apakah ciri-ciri sifat af'ala? Khususiat. Khususiat af'ala. So af'ala kadang-kadang dia fi'il lazim jadi fi'il muta'addi. Itu lagi dia. So banyaklah ciri-ciri af'ala ni. So antara dianya ialah mubalaghah. Mubalaghah. Yang ni biasalah kalau af'ala ni menjadikan fi'il lazim. Lazim artinya fi'il yang bukan fi'il apa? Fi'il yang tak perlu kepada maf'ulun bih. Macam apa? Karuma, mulia. Karuma mulia. Kalau memuliakan, gunalah yang ni, af'ala. Kalau orang putih kena ada be kan, to be kan, lazim. Akram. Jadi akramah. Itu salah satu ciri-ciri bab af'ala. Banyak ciri-ciri dia. Cari kitab, dia tak ada kitab khusus, tapi kalau saya mengaji dulu, dia ada satu tajuk, dituliskan tajuk khasiyatul abwab. Khasiyatul abwab. Dan dalam nota saya sudah saya bagi dah. Dan tasrif. Dan tasrif pun ada. Dan jadual tu ada. Tapi tak tahu saya masuk ke dalam mubalaghah ni. Ada? Betul kan? Ada situ perkataan mubalaghah. Intensity. So mubalaghah ataupun perkataan lain daripada mubalaghah ni ialah ziyadah. Ziyadah dan juga apa lagi perkataan ziyadah? Tak ingat perkataan apa ziyadah? Ataupun kasrah, kasratun li kasrati lil mubalaghah li ziyadah li kasrah. 3 makna ziyadah. Ziyadah itu maksudnya mubalaghah. Mana mubalaghah? Tambahkan makna. Makna dia sini mubalaghah ni ialah kita memberi ziyadah, memberi kasrah kepada mak khas. Apa mak khas? Yang diambil kan? Benda yang diambil. Yang diambil bukan daw. Perkataan ad-da'at ni bukan daripada perkataan daripada daw. Kan? Daw.
Daw ni cahaya kan. So daripada ni, perkataan ni jadi adaat. So ni panggil ma'khas dia. Ini kita panggil ma'khas. So dalam khasiatul abwab, kebanyakan diguna perkataan ma'khas. Ma'khas ni mana daripada kadang dia ambil bukan tunjuk masdar asal root word, bukan situ. Maksudnya kalau kita dah biasa dengan perkataan cahaya contohnya, kan, daud ni kita percaya. So kita guna adaat, maknanya kita menambah, kita nak sebut perkataan daud ni dalam adaat. Misalnya kita guna perkataan asmara. Bukan asmara, asmara dana. Asmara. Uish. Asmara. Agak-agak daripada perkataan mana? Perkataan apa? Buah kan? Samarun. Buah. So bila dia buat asmara, telah lebatlah. Telah berbuah lebat. Asmara. Mubalaghah. Telah menjadi banyaklah buah. So makhas dia tadi, samarun tu jadi banyak. Makhas dia jadi banyak. Sama dengan daud tadi. Adaat. So dia menerangkan dengan cahaya yang terang. Dia cuba juga nak terangkan. Adaat. Falau qala bidawihim, kalaulah diguna perkataan bukan ganti tadi. Sini dia guna ziyadah kan? Ayat mana sekali? Anna ad-daw'a fihi dalalatun ala az-ziyadah. Falau qala, kalau Allah gunakan bidawihim. Bidawihim ni gini sini tadi kan? Sini dia guna binurihim. Zahaballahu binurihim. Allah telah menghilangkan. Zahaba artinya zahaba bi, bawa pergi kan, carry away. Zahaballahu bi artinya menghilangkan lah. So Allah telah menghilangkan cahaya mereka. So ada lagi perkataan lain selain daripada tu, guna azhaba, menghilangkan. Tapi kenapa Allah guna perkataan zahaba bi, sedangkan boleh guna azhaba, menghilangkan terus. Kalau zahaba bi, bawa lari. Tapi Allah tak guna azhaba. Ini pun akan dibincangkan. Kan? Binurihim. So sini dia nak bincangkan ganti nun tadi, tak guna daud. Kalau buat gitu, qala la uhima, nescaya akan diwahamkan situ, akan disangsikan. Difahami, akan difahami secara waham, imajinasi. La uhimu, nescaya akan la uhima kan, madi kan, la uhima, nescaya akan diwahamkan, difahami, akan difahami az-zahabu. Mana perkataan zahab ni? Zahab Allah tadi kan, zahaba ya zahabu, masdar dia zahabun. Nescaya pemergian itu, zahab itu dengan ziyadah tadi, bawa pergi ziyadah lah. Nun tadi tu ziyadah lah kan. La'uhima az-zahabu bi ziyadah. Dia tak guna lagi dalam perkataan zahab bin nur tadi kan, bi zahaba ni, nun tadi, ad-daud sini kan, daud ni kan, sepatutnya zahaballahu bi daud. Daud tu tadi bukan ziyadah di sini. Ziyadah yang pentingnya kan, dia nak fokus kepada ziyadah. Bawa ziyadah tu, bawa cahaya yang demon duduk sungguh-sungguh tu lah, nak nyalakan fire tu. So la uhima az-zahabu bi ziyadah wa baqa'u, cahaya tu buat pergi, wa baqa'u ma yusamma nuran. Apa maksud dia? Wa anna ad-daw'a fihi dalatun ala ziyadah. Falau qala bi daw'ihim la uhima az-zahabu bi ziyadah wa baqa'u ma yusamma nuran. Apa maksud dia?
Ziyadah ni apa? Nur kan? Ziyadah ni apa? Daud kan? So dia bagi dua lah. Maknanya Daud ni ada dua. Satu ziyadah, satu nur. Dia ada dua ciri lah. Ada dua. Intensity dia, ni hak asar ni. Fire tu, fire yang kena kita, sakit tu. Ada pun yang lawa daripada cahaya tu panggil apa? Nur. So kalau dia buat kata dur ni, kalau dia nafikan, buat lari kalau tulis daud, maka buat lari ni, tapi nur ada. Sedangkan Allah, dua-dua Allah nak buat lari. Tak ada langsung. Dua-dua nak buat lari. So baik dia terus yang ni. Kalau yang ni tak ada, nasaya yang ni tak ada lah. Sebab nur tu implikasi daripada daud. Tinggi tu. Kalau tak faham pun pura-pura faham lah. Maknawi faham. Nak cerita tak penting. Nur tu. Mungkin kalau kita baca, kita pun sesak ni. Ad-Da'at nak tulis ziyadah pula. Bunda ziyadah. Sebab tu saya kata, ngaji ni, atas tu dia tak ada apa dah. Ilmu alat dia harus kuat. Sebab bila kita baca teks, dia apa maksud tu? Dia guna term-term je kan. Term tu yang menyebabkan kita tak faham. So asal ilmunya ilmu alat. Sebab tu orang kacir betul ni ilmu. Kacir tau kacir. Sungguh-sungguh ilmu alat. Nahwu, sorah, istilah-istilah dalam nahwu tu kena tahu. Khasiatul abwab kena kuat. Fa'ala yaf'alu kena ingat cepat. Habis itu tak ada dah. Ilmu dah habis dah. Kira alim dah, beri sertifikat. Kira dah ngaji Bukhari Muslim dah, kira dah. Baca Muslim pun faham, Bukhari pun faham, baca Ibn Hajar pun faham. Susu. Tu lah kata ilmu alat tadi. Mantik sikit istilah-istilah dia. Falsafah sikit-sikit ilmu dia. Lepas tu, kalau tak saya ngaji pun tak apa dah. Kira khatam lah kita situ. Kan? Dia dalam nahwu tu dia sebut secara tak langsung lah, ataupun saraf secara tak langsung. Dia tak ada satu bab. Betul lah saya ngaji India tu, dia memang dia kumpulkan tak satu tempat. Khususiat dia letak satu tempat dalam bab tu. Dalam bab masa kita mengaji nahwu saraf tu, ada ulama dia yang letak satu bab. Khasiatul abwab, dia keluarkan tak. Kalau dalam kitab-kitab saraf tu, dia sebut jugalah sikit-sikit dia sebut kadang-kadang. Ada kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak, kadang-kadang tu kita. So kalau kita boleh kumpulkan tak setempat tu, lagi elok lah. Kalau dalam matan bina tu disebut dia ada sikit sambil-sambilan. Li kasrati dia kata, lil mubalaghah dia sebut sikit-sikit sambilan-sambilan. Ni, ya. Dia akan sebut kalau kita hafal, dia kata contohnya dia kata apa mata bina dia katakan contohnya kita ambil bab istafa'ala kan, istafa'ala istif'alan mawzunuhu istaqraja yastakhriju istiqrajan wa alamatu an yakuna madihi ala sittati ahrufin bi ziyadati al-hamzati was-sittin wat-ta fi awwali wa bina'uhu li ta'diyah. Itu tak gunalah konsep tak buat. Dia kata binaan ni sirah ni tujuannya untuk ta'diyah. Ghaliban, mostly guna untuk ta'diyah. Wa qad yakunu laziman, kadang-kadang guna untuk sebagai fi'il lazim. Wa misal wa mutani, dua aja dia bagi. Dua saja. Sedangkan banyak lagi. Li talab lah, li apa lah semua kan. Tengok syekh kita bawa pergi mana-mana. Ngajar. Bawa habis ngajar tu rumah sini. Gua anak muridnya siapa? Dia mula-mula tak ada biasa lagi. Tengok tadi baca dah situ kan. Sini mari dah. Sini bincang. So wal ghardu, tujuan. Wal ghardu tujuan dia buat gini. Kenapa dia tak guna daud ni? Tujuannya ialah untuk menghilangkan terus nur. Wa izalatu an-nur,
anhum ra'san, directly, secara langsung. Izalatun nuri, tujuan ayat ni kita nak buang nur tu terus daripada mereka. Mereka tak ada cahaya langsung. Sama juga dengan izalah, ialah watamsuhu, menghapuskan nur tadi. Hu tadi nur aslan, asal lagi, daripada root lagi, daripada akar lagi, daripada puncanya lagi. Jadi ini ditakkidkan, wa yu'akkadu, ditakkidkan, disokong hazal makna kita yang kita sebut ni, fahaman kita ni, hazal makna annahu, bahawa Allah telah menggunakan zahaballahu binurihim, zahaba binurihim. Dia tak guna perkataan yang macam saya katakan dia azhaba. Walam yakun, Allah tak guna walam yakun azhaba nurahum. Azhaba itu yang menghilangkan terus. Kalau menghilangkan terus, misalnya menghilangkan terus, okey, anak menghilangkan terus daripada ni, buang terus, tapi anak ada situ, boleh balik, boleh jadi anak ganti balik, kan? Boleh jadi ada ihtimal orang yang buang tu, tolong buang tu, dia pergi bubur balik, kesian tak ada lah, kan, kesian ni. Tapi kalau buat lari terus, dengan tuan-tuan tu buat lari dah, orang yang berkuasa tu buat lari dah, nak kejar dia pun tak boleh, no pun dia buat lari, diri dia pun sendiri dah pergi dah. So tak ada ihtimal si munafik itu akan memperolehi cahaya. So zahaballah, lam yakul, Allah tidak menggunakan azhaba nurahu. Apa bezanya dia kata? Wal farqu, dan perbezaan antara kedua-duanya, iaitu azhaba dengan zahaba bi ni, bainahuma anna, bahawa makna azhabahu ni, azhabahu ini azhaban nur, menggunakan perkataan azhaba, makna dia azala. Azala ni izalatun, azala yuzilu izalatan, azala nur, menghilangkan nur, wa ja'alahu, dan menjadikan nur itu girah, teruslah zahiban, dah hilang. Tapi wa ma'na zahaba bi, sedangkan wa ma'na zahaba bihi, makna zahaba bihi ialah istashaba bihi, istashabahu, dia mengiringinya, wa madha bihi, dan dia berlalu dengannya. Madha bihi ma'ahu, bersama-sama dengan dia. Sedangkan tujuan ayatnya supaya orang munafik ni dia dah, apa, orang munafik ni dia tak ada lagi chance, tak ada lagi perasaan dia bila benda dia panggil desire, hope, tak ada lagi harapan. Ayat ni tujuan nak hilangkan harapan tu, bukan barang tu saja, harapan pun tak ada. So harapan tak ada ni bila tuan tu sendiri tak ada dah. Kalau barang tu ada lagi, barang tadi tuan ada, masih lagi tuan tu boleh bagi, kan? Kalau dia kesian. So wal ghardu, tujuan ayat ini sedangkan ialah untuk memberi faedah, afadatu mudhaf ilaih, annahu, bahawa di sana, ini dhamir fasal dhamir apa? Dhamir apa? Bukan dhamir fasal. Dhamir apa? Dhamir sya'n. Ifadatu annahu lam yabqa, tidak lagi tinggal, matma'un, hope. Matma'un, hope, kemahuan, kembalinya, audah, fi audati zalikan nur, cahaya itu kepada mereka, bil kulliyah, totally. Audati, kembalinya, zalikan nur,
audati zalika nuri ilaihim, kembalinya audah ilaihim kepada mereka nur itu bil kulliyah, bil kulliyati, totally, sama sekali. Kerana laukila, kalau dikatakan, ini kalau Allah gunakan azhaballahu, Allah telah menghilangkan nurahum, cahaya mereka, nur mereka, rubbama, perhaps. Apa makna rubbama? Mungkin. Kana, tak payah terjemah, might, yutawahhamu, difahami. Annahu, bahawa, innama, hanya saja dia, azhaba, telah menghilangkan, anhum, daripada mereka, anhumun nura. Cahaya tu memang pergilah, tapi dia tu sendiri, wa baqiya, Allah sendiri, baqiya huwa, Allah tu masih ada bersama dengan mereka, ma'ahum. Rubbama, mungkin tak, rubbama awadahum, dia menggantikan kepada mereka, gantinya lah kan, badalama, ganti apa yang telah hilang daripada mereka. Fatahu, fata yafutu, fata, luput, hilang. Awal yang menggantikan, ganti, badalah, gantian, menggantikan, ganti, ganti dengan suatu gantian. Badla kau badala, badla kan, badlun. Ini pening sedap. Badala, badlun tak ada, badala. Kalau masdar je badlama, badalama. Falamma, apa mana falamma? Apabila qala, Allah kata, zahaballahu binurihim, zahaballahu binurihim, kana dzalika, maka ini adalah, itu adalah hasman. Hasman mana? Putus, stop, berhenti, wangkitaan, putus, berhenti, terputus, samalah hasman, inqitaan, wangqitaan, kepada subjek limadati atma, harapan, putus tu dah. Inti ataupun pakai mada, inti kepada harapan mereka, material mada, subjek al-madati atma min husulihim, yang ini mereka tak boleh mencapainya, memperolehnya. Husulihim, hasala alan itu memperolehi, min husulihim, mereka memperolehi ayyi, apa-apa kebaikan, khairin lahum, so mereka tak boleh memperolehi apa-apa kebaikan untuk mereka,
lahum, dan juga apa-apa kebaikan yang mungkin daripada pihak mereka, minhu. Mungkin kalau dia orang ada cahaya tu, mungkin cahaya tu akan memberi faedah kepada mereka kan. So minhum. Orang lain boleh lah min husulihim ala apa tu? Ala ayyi khairin minhum. Dia orang faham semua. Minhum. Wahaza min asma. Ini cara ni ialah cara yang paling tinggi. Haza min asma. Apa yang telah ma yasilu, apa yang ilmu bayan boleh sampai. So, ma yasilu ilaihi ilmu bayan. Ilmu bayan boleh sampai. Mana ilmu balaghah, ilmu ketinggalan bahasa yang boleh sampai ilaihi. Di sini tak? Sini dia bagi dalil syair. Kira habis dah ni. Nak habiskan? Habiskan. So berkenaan dengan ini cara guna mura'atin nazir ni juga digunakan oleh penyair Ibn Rumi. Wa qad ta'allaqa bi ahdafi hadhihi al-balagha. Makna ta'allaqa bi ahdab. Ini phrase. Ta'allaqa bi ahdab artinya lain kali nak buat ayat karangan guna ta'allaqa bergantung. Kata gantung butir mata. Ini bergantung di bulu mata. Ahdab mana? Bulu mata. Ahdab. Jamaklah kepada hadbun. Ni tak tahu siapa. Anda tak tengok nama siapa dia. Bergantung. So sini dia kata seolah-olah macam Ibn Rumi kan. So dia nak buat syair dia ni seolah-olah dia bergantung pada ilmu balaghah. Dengan apa ilmu balaghah tu? Dari sudut apa tu? Mura'atun nazir. Seolah-olah dia mengambil kira mura'atun nazir dalam penyampaian dia. Seolah-olah dia bergayut di ilmu balaghah. Tahu bergayut? So ta'allaqa Ibn Rumi. Dia telah menggantungkan diri dia. Dia telah bergantung kepada ilmu balaghah. Ini dia bergantung di ahdabi, di bulu mata ilmu balaghah. Ini bahasa bunga lah ni kan. Ilmu balaghah. Dia kata wa qad ta'allaqa tullabu al-basair bi ahdabi i'rabul Quran. So dia apa-apa pun dia i'rab. Qala fi wasfil inabi. Dia syair ni ialah dia nak puji anggur. Inabi kan anabi. Inab. Hina ketika dia berkata dalam masa dia menyifatkan fi wasfi inabi ar-raziqi. Ini sejenis nama inab. Nama inab raziqi. Ar-raziqi dia inab spesies anggur yang ada di Taif. Dia panjang, dia kata dia punya ni panjang. Tak tahu, saya tak pernah pergi check tak. Cuba tengok dalam internet apa tu Inab Raziqi, ada gambar dia. So dia kata gini, ni buah anggur ni kan. Ni buah anggur, dia ada kulit dia, dalam dia tu ada berair-berair kan.
So cahaya memancar, pum, kena dia. Kan? Jadi apa dia kata? Jadi sinaran tu tak nampak dah cahaya tu. Sepatutnya cahaya tu kena apa tu? Kena kulit dia kan? Sepatutnya kena situ. Jadi cahaya tu macam hilang. Hilang cahaya tu. Yang tinggalnya air dalam tu. Air tu je comel air tu. Sebab sinaran tu. Jadi seolah-olah macam sinaran tu, nur tadi tu telah menenggelamkan ad-daw yang menyuluh. Yang menyuluh anggur tadi. Memancarkan cahaya. So lam yubqi minhu wahajul hurur. Haru ke huru? Haru. Harun. Haru ni angin panas. Haru. Haruri Wahaju ni cahaya. Bukan cahaya. Pancaran. Blaze apa? Api. Cahaya sinaran. 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 Angin kepanasan. Lam yubqi. Sinaran ni tidak lagi meninggalkan minhu pada anggur tadi kan. Melainkan adanya cahaya. Dia illa diaan. Fi zurufi. Di dalam zuruh lah tempat dia duduk tu. Bekas tu. Fi zurufi nurin. Dalam tempat cahaya. Faja'ala ma'al, dia telah menjadikan ma'al inab, cahaya inab tu, air yang ada dalam inab tu sebagai daw'an. Sebab apa? Dia sebab li'annahu ashaddu tawahhujan wa aksaru la'an min qasrihi, kerana dia terlalu sangat tawahhujan. Tawahhaja ya tawahhaju, menyala, blaze, to blaze. Apa? Mancar, to gleam. Sangat mengeluarkan sinarannya atau pancarannya. Berkelip-kelip. Wa aksaru yula'li'u la'la'an. Yang keluar daripada kulit dia. Min kashrihi. Jadi air ni tadi seperti alladhi huwa bimasabi, masab artinya seperti, bimasabati nurin, lu'lu' wal marjan. Bimasabati nurin yasunu, yang protect. Min qashri, yang seperti nur yang memelihara, menjaga cahaya tadi. Zalikan tau'a wa yahfazahu, fazuhu. Dia kata betapa indahnya, betapa hebatnya barik. Fama abra'a. Ibu Nur nak baca bagi apa? Ni surah ta'ajub. Cepat lapar dah ni. Nak baca bagi apa? Abra? Ibnu. Ta'ajub. Ingat balik sirah ta'ajub ada dua kan? Sirah ta'ajub ada dua untuk ma af'alahu. Satu lagi ma
Satu lagi af'il bihi. Af'il bihi. Ni dua sirah tajuk. Ma af'alahu. So hu ni nasab ke jar ke rafa'? Nasab dah. So ma abra'a ibna, ma abra'a ibna Rumi. Dalam quotation ni lah, fi iktisabihi. Dibahas. Baik, yang seterusnya tajuk selepas balaghah al-fawaid. Faedah-faedah dia nak uraikan kaf, huruf kaf saja pada ayat yang ke-17 ni. Masaluhum, perumpamaan mereka ka. Ka tu seperti dah. Masali pun seperti juga. Seperti-seperti. So kaf ini kita panggil kaf, huruf kaf ni tashbih. Sebab dia nak upama kan? Seperti tu maknanya tashbih. Tashbih. Sebab tu dia kata kaf likafit tashbih. Likafit tashbih. Kaf tashbih mempunyai. Saya dah beritahu kalau li guna untuk mana? Mempunyai. Li berapa? Ibnun. I have a. Kan? Lahu sayyara. He has a car. So lika fi tashbih. Kaf tashbih mempunyai salasu halatin. Ada 3 keadaan. So 3 pun asalnya 1 je lah kan. 2 je lah. Sebab kaf ni ada 2. Satu kaf isim, satu kaf huruf, harf. Isim, harf. Harf ni pecah pula lah. Harf jar, kemudian ziyadah, tambah. Baik, kalau isim, bila kita katakan kaf ni isim, so bila terta'yin isim, maknanya terta'yin ni kita nak tentukan sama ada dia ni dalam ayat tu dia harf ke dia isim. So terta'yin lah, yata'ayyanu an takuna isman, an takuna isman. Kita nak terjemah Melayu macam mana? Terjadi, tertentu, ni antara 2 pilih ni kita menentukan satu je antara 2 ni. Terpilihlah isim, ditentukan isim. Walau apa-apa, terta'yin lah senang. Terta'yin lah isim, bukannya terta'yin harf. Dikelaskan. Ayat ini dikelaskan, dipilih dia sebagai kaf isim, bukan kaf harf. Apabila dia tu jadi khabar, fa'il, maf'ul, ataupun dia jadi majrur dengan huruf. Maksudnya selepas sebelum dia tu ada huruf lagi, ataupun dengan sebab idhafah. So wahiyya ma idza kanat, iaitu apabila ia menjadi, ia ni makna kaf, apabila kaf menjadi khabaran, fa'ilan, maf'ulan, atau majruratan, majrur dengan huruf lain kan, biharfin, atau majruratan bi idafatin, kama taqaddama fil ayat, sebagaimana dalam ayat. Ayat ni ni pun jadi apa? Masaluhum kamasali, khabar kan?
sudut ni. Kalau dari segi makna, perumpamaan mereka adalah seperti, kan? Adalah seperti. Sudah khabar lah, kan? So dia ni isim lah sini. Kama tadakna. Dan juga seperti contoh lain, dia jadi isim, seperti syair mutanabbi. Dalam dewan mutanabbi. So pengarang dia Abu Tayyib. Kaqauli, seperti kata-kata Abi Tayyib. Nama bagi inilah kunyah Abu Tayyib. Kunyah mutanabbi. Di UI dulu ada mengaji. Dia lebih kepada ni kot, ciri-ciri syair dia dalam tu kot, gitu kan. Dia bincang ciri-ciri syair dalam mutanabbi. Wa ma qatala al-ahrara qal afwi anhum wa man laka bil harri. Hurri ke hari? Hurri. وما لك بالحر الذي يحفظ اليدا وما قتل الأحرار را كالأفوي عنه ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا. Apa yang nak kata ni? Dia nak cerita gini, dia nak cerita kalau kita kan zaman dulu orang bunuh-bunuh aja kan. Kabilah ni bunuh kabilah ni. Tapi kalau kita maafkan, kita tak kisas, kita tak tuntut bela. Kalau maafkan, nanti dia kata pihak yang satu lagi malu kat kita. Malu kat kita. Menghormati kita, jangan bunuh. Malu kat kita. Tapi bila kita buat gitu, siapa yang nak menghargai kita punya sikap, kita maafkan dia? Nanti dia dibunuh lagi, nanti dia attack lagi kabilah kita, kan? So wama qatala al-ahrara kal afwi anhu. So, sini sepatutnya fa'il lah. So orang yang membunuh tu sini ialah orang yang wama qatala al-ahrarul kal afwu anhu. Afwu ni orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan. Orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan lah. Kal afwa anhum. Orang yang memaafkan. Wa ma qatala al-ahrara kal afwi anhum. Ahrar ni orang yang merdeka. Jamak dia hurru, jamak dia ahrar. Hurrun kan? Ni hurrun, jamak dia ahrar. Orang yang merdeka ni orang yang free, orang yang mulia, orang yang tidak hamba ni kira. Ma ni nafi kan? Ma ni apa? Ma nafi. Okey, yadu makna dia nikmat sini. Nikmatun.
Wa ma qatalal ahra. So ka sini tak mungkin ka makna huruf lah. Sebab kalau dia fa'il, so yang membunuh tu, wa ma qatalal ahra. Tidak membunuh orang yang memaafkan orang mereka. Wa ma qatala mislul afwi anhu. Ni saya tak tengok tadi. Afwa anhu ni orang yang memaafkan tu pun orang. Cuba tengok makna dia. Orang memaafkan tu orang yang dimaafkan. Wa man laka bil hurri alladhi yahfazu. Man laka bi atau man, kemudian dia guna li sini atau guna bi sini. Makna dia apa menjaga. Oh bukan, dia sini waman yahfazu. Waman yahfazu laka bil hurri al yada. Waman yahfazu laka. Siapakah yang menjaga orang yang, siapa yang boleh jaga orang yang merdeka itu? Dengan merdeka dia ni menjaga kenikmatan. Nikmat tadi, nikmat dia yang memaafkan tadi. Dia kata orang yang memaafkan tu, orang yang memaafkan itu dia membunuh, tidak membunuh al-ahra. Wa ma qatal al-ahra kal afwi anhum mislu afwa anhum. Ni maknanya orang yang pihak mana ni? Pihak yang kena bunuh. So pihak yang kena bunuh ni dia tidak membunuh pihak yang satu lagi kan? Maknanya pihak yang membunuh, tapi dia merdeka. So kalau begitu dia kata, kalau begitu ada janji tak? Janji tak maknanya dia akan menghormati kenikmatan ini. Maknanya dia menghormati pembebasan ataupun kemaafan dia tadi. So kemaafan dia tu dia anggap sebagai nikmat. Siapa yang nak tentukan dia boleh jaga tu? Kita maaf. Baik kita bunuh jugalah. So wa ma qatala al-ahrara kal af. So ka ni tak mungkinlah jadi huruf kan? Sebab nak jadi fa'il ni mestilah isim. So dia mislah sini. Maknanya mis. So dia isim. Yang kedua, kita akan tentukan di antara isim dengan harf ni tertentu di situ dalam ayat tu. Kita tak boleh kata dia isim tapi dia harf. Maka tertakyinlah harf. Yata'ayyanu an yakuna harfan, an takuna harfan bila bi wahia, yakni kaf tadi terletak al-waqi'atu silatan lil mausul. Dia jadi silah mausul. Silah kepada mausul. Maknanya selepas allazi, contohnya ada kaf sini kan? Allazi ka adalah. Allazi ka, ada ka sebab tu. Sedangkan kita tahu dah kalau mausul mesti ada silah kan? Dan silah ni mesti ayat kan? Mesti ayat. So kalau kita tak isim, tak mungkinlah dia tak lengkap ayat tu. Tapi kalau kita harf, artinya ada yang dihazaf kan? Mesti ada muta'alliq dia, dan muta'alliq itu mesti ayat kan? So tertakyinlah di situ harf. Wa yazuzu fiha al-amrani. Selain daripada ni isim dengan harf ni, ada lagi dia kata.
Nanti kita akan bicara dalam kitab ni akan ada lagi. Wa yajuzu, ada dua hal lagi. Dua keadaan lagi yang selain daripada yang disebut ni. Fima ada zalika. Selain. Fima ada selain zalika, daripada itu. Wa sayati, akan datang al-mazidu, keterangan yang lebih, min bahsi, iaitu bahsi, perbahasan tentang kaf di dalam kitab ini. Baik, wa tarakahum, dalam ayat wa tarakahum fi zulumat. Perkataan taraka ni kalau di segi lughah, fil asal, taraka fil asli, segi asalnya penggunaan bahasa Arab mana dia? Taraha, tinggal, lempar, buang. Khalla, meninggalkan. So bila kita guna taraka bermakna khalla, saya tinggalkan awak, kan? Saya tinggalkan awak, mana seorang jadi maf'ul. Seorang je maf'ul. So dia terta'di, muta'addi untuk satu saja, maf'ul lebih dia. Fayata'adda, maka dia menjadi fi'il muta'addi hanya kepada li, untuk satu maf'ul saja, wahidin. Tapi kadang-kadang taraka ni terkandung di dalamnya makna tasyir. Maknanya kita boleh ganti taraka maknanya sayyara. Sayyara. Ataupun makna ja'ala, menjadikan. So waqad yatadammanu, kadang-kadang. Qad plus mudhari' mana? Kadang-kadang. Yatadammanu, kadang-kadang terkandung. Kadang-kadang terkandung waqad yatadammanu taraka makna tasyir, menjadi. Sayyara yusayyiru tasyiran, ni masdar kepada sayyara. So kalau kita ganti sayyara ni fi'il jadi sayyara, tasyir. So kalau guna sayyara, maka dia akan menjadi fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Fa yata'adda, maka menjadi dia fi'il muta'addi kepada dua maf'ul. Lis naini, kepada dua maf'ul. Contoh, taraktu, saya telah meninggalkan al-habla, syadidan. Kalau buat sini, al-hablu syadidun, kan? Al-hablu syadidun. So makna sekarang ni sayyara, menjadikan. So saya telah menjadikan tali kuat. Sayyara, saya telah menjadikan tali kuat. Al-hablu syadidun. Sayyara, sayyartu al-habla syadidan, saya telah menjadikan tali kuat. So sama maknanya taraktu al-habla syadidan. Ada makna gitu. Taraktu al-habla syadidan tu, saya meninggalkan, dari segi makna asalnya, saya telah meninggalkan tali itu kuat. Artinya saya telah menjadikan dia kuat. Saya telah menjadikan dia kuat. Saya telah menjadikan dia kuat. Wallahu a'lam bissawab.